Guys, hari ni dapat satu kereta Mercedes. Customer bagi tahu dia ada masalah dengan kereta kotor sebab anak-anak selalu makan dalam kereta. So lepas raya hari tu dia ada call minta book appointment datang cuci kereta dekat rumah. Customer bagi tahu dia nak buat package cucian dalaman, siap cabut seat sekali, lepas tu tambah polish cermin dan body sebab cat kereta dah kusam dan banyak watermark dekat cermin. Jadi package ni dah termasuk sekali dengan cuci seat, kapet floor mat, kapet lantai, dashboard, headliner bumbung dan boot belakang. Selalu dekat bahagian boot belakang ni lah tempat lipas-lipas bersarang daripada tok nenek dia sampailah ke anak-anak cucu. Dan paling penting sekali, package ni dah termasuk sekali dengan hapuskan lipas dalam kereta korang. Untuk bahagian luar kereta, kita buat premium car wash sekali dengan polishing dan waxing. Okey, korang berminat nak booking servis cucian macam ni, siap boleh datang ke rumah, klik link dekat bio profile, lepas tu WhatsApp. So nanti just isi details korang, pilih nak package yang mana satu. Kalender pun ada sekali, korang boleh tengok tarikh yang available. Booking appointment, kita collect deposit sebanyak RM50 sahaja. Buat masa sekarang, tim kita orang cover area KL, Lembah Kelang sahaja. Korang yang tengah tengok video cuci ni sampai habis tu, cuba komen, rasa-rasa boleh dapat berapa bintang. Dari level 1 hingga 100, komenlah sekali dengan emoji bintang. Jangan lupa untuk share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.